Pada book fair, okey. Anda akan dapat harga 50% off. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cikgu Syahril dan hari ini Cikgu nak cuba selesaikan ataupun nak tunjukkan bagaimana kita nak tukarkan 5/3 kepada nombor bercampur. Ini adalah pecahan tak wajar dan kita nak selesaikan dengan satu kaedah yang mudah. Kalau biasa diselesaikan dengan cara 5/3. Ini salah satu cara. Dalam matematik ada banyak cara dan kita nak cuba selesaikan dengan cara yang mudah, iaitu 5/3, iaitu dalam bentuk fraction ataupun dalam bentuk pecahan. Dan kalau kita nak selesaikan kaedah ini, kita cuma carikan dalam CP3 ada 5 tak? Tak ada kan? 1, 3, 3, 2, 3, 6. So kalau lebih, kita ambil 1. Ini bermaksud 1 darab 3, 3 dan ada baki. Bakinya berapa? Bakinya ialah 2. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan soalan ini dalam bentuk nombor bercampur? Jadi 1 ini adalah whole number ataupun nombor bulat. Baki ini adalah 2 dan 3 ini adalah 3. Okay? Jadi jawapannya selesai. Dah dapat 1, 2/3. Nampak tak? Ini antara kaedah yang kita boleh selesaikan dengan cara yang lebih cepat berbanding cara yang ini. Yang ini tak salah, tetapi kita ada tambahan untuk dapat selesaikan dengan cara yang lebih cepat. So, dapatkan buku cikgu? Ini ada dalam buku ini, iaitu buku 30 tip cemerlang matematik bersama dengan Cikgu Syahril. Dan hari ini yang bestnya bila datang ke SIBF, iaitu Selangor International Book Fair. Okey. Anda akan dapat harga 50% off ataupun diskaun 50%. Jangan lupa dapatkan segera. Datang hari ini sebelum pukul 10 malam, anda akan dapat harga 50%. Dapatkan segera. Datang segera.